Persoalan yang sering ditanya, kenapalah impian kita masih belum kesampaian? Assalamualaikum semua. Kita sering tertanya pada diri sendiri, kenapalah impian kita masih belum kesampaian? Usaha sudah, berdoa sudah, minta kawan-kawan tolong doakan pun sudah. Habis tu, apa lagi yang perlu saya buat untuk capai impian saya ini? Tipsnya adalah, jangan cepat berputus asa, sebab bila mana Allah nak bagi kita sesuatu akan berlaku tepat pada masanya, iaitu bila masa kita betul-betul sudah dalam keadaan bersedia. Contoh, katakan Cik B seorang peniaga makanan. Impiannya adalah untuk mendapat sales, iaitu jualan bulanan sebanyak sekurang-kurangnya RM10,000 setiap bulan. Cik B sudah buat pelbagai usaha, termasuklah pergi ke kelas-kelas masakan, kelas-kelas marketing dan sebagainya. Tapi Allah masih belum izinkan Cik B mencapai impiannya. Bila dikaji, rupa-rupanya Cik B tidak mempunyai ilmu dalam pengurusan keuangan. Oleh itu, setelah Cik B kenal pasti kekurangan ilmunya, jadi dia mula memperlengkapkan dirinya dengan ilmu-ilmu pengurusan keuangan. Rekod setiap kali duit keluar masuk bersistematik, barulah nampak usahanya mula membuahkan hasil. Baru nampak jelas berapakah perbelanjaan dan jualannya setiap bulan. Bila Cik B dah dalam keadaan bersedia terima rezeki sales RM10,000 sebulan, barulah Allah izinkan. Jadi nasihat saya, kaji dan lihat apakah kekurangan kita yang perlu dibaiki. Jika kita masih tak nampak, berdoalah pada Allah, tunjukkan jalannya. Sesungguhnya doa adalah senjata orang mukmin. Teruskan usaha, jangan give up dan berdoalah dengan yakin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan sangkaan hamba-Nya. Teruskan usaha dan doa anda tanpa kecewa, sebab usaha yang berterusan adalah momentum untuk kita lebih dekat capai impian, dan yakinlah perancangan Allah adalah yang terbaik. Moga maju jaya insya-Allah. Sekian.